Kita nak selawat kepada siapa? Ustaz, baca kuat-kuat. Seterusnya, teacher akan bagi buku. Teacher panggil nama, cakap saya teacher, thank you teacher, and take your one pen. So, open page number 73. 7 dalam bahasa Melayu? 33. Okey, ayo. Okey. Belanja. Turun tu apa? Okey, page 76. Ya. Okey, terus. Apa dia tu? Bulatkan jawapan yang betul. Bulatkan sekarang. Jawapan yang betul. Darul jatuh atau yang betul. Yang sentiasa engkau pelihara di bawah kebesaran dan keagungan-Mu. Berilah dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam semua urusan hidup untuk kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya... Satu. 1, 2, start. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habbah min khardalin fatakun fi sahrah أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرها إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Luqman added, "O my dear son, even if a deed where the wave of a master sea be hidden in a rock or in the heaven or the earth, Allah will bring it forth. Surely Allah is more the subtle or aware. O my dear son, distinguish prayer, encourage what is good, and forbid what is evil,
and endure patiently whatever befalls you. Surely this is your resolve to aspire to. And do not turn your nose up to people. Now walk rightfully upon the earth. Surely Allah does not like whoever is or longer boastful. Be moderate in your pace and lower your voice, for the ugliest of all voices is certainly the brain of donkeys. Lukmanku, berkata wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat sebiji sawi yang berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, nescaya Allah tetap akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. Wahai anakku, dirikanlah solatmu. Solat suruhkanlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu mengalingkan wajah dari manusia kerana sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan aku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang berusaha teacher Ana berusaha Tadika Seri Al-Amin, barisan guru-guru, ibu, bapa dan rakan-rakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wakil pelajar, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak Tadika Seri Al-Amin yang telah menganjurkan majlis apresiasi yang indah ini. Sesungguhnya tahun ini telah memberi kita banyak pelajaran dan pengalaman yang tidak ternilai. Sehingga kami tahu baca bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Jawi, Kiroati dan asas bahasa Arab. Yang paling utama kami tahu ada. Terima kasih guruku. Saya wakil rakan-rakan mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak guru dan ibu bapa yang tidak jemu mendidik kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada adik Muhammad di pada saya bersama Ibu Haji. Majlis Kecemerlangan dan Graduasi Tadika Seri Al-Amin tahun 2025. Saya Muhammad Rafai bin Hussein mewakili semua ibu bapa ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak sekolah, guru-guru yang didikasi dan semua staf atas usaha gigih mendidik anak-anak kita sepanjang berada di tadika ini. Anak-anak kita daripada tak kenal huruf kini sudah pandai mengeja. Tadi tak tahu mengira, kini boleh mengira dengan yakin. Terima kasih cikgu kerana mencurahkan ilmu, membimbing dan membentuk sasiah mereka. Jasa dan bakti cikgu tidak ternilai, ibarat lilin yang menerangi kegelapan.
pada anak-anak semua, hari ini adalah permulaan pada lembaran baru. Ingatlah segala ilmu yang cikgu berikan. Jadikanlah ia bekalan untuk melangkah ke sekolah rendah. Teruskanlah belajar dengan rajin dan bersemangat. Semoga impian ibu bapa untuk melihat kalian berjaya akan tercapai. Pada guru-guru, terima kasih sekali lagi. Doa kami semoga Allah membalas jasa baik itu semua. Sekian, terima kasih. Masih mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saya beza warna. Siapa nak pinjam boleh minta saya. Saya nak warna biru, boleh ke Rasyid? Boleh Nara, sabar ya, mesti berkongsi. Alamak, bersuara saya patah. Saya tak boleh melukis dengan warna dengan cantik. Yang saja dapat apel peza warna saya. Saya pun boleh kongsi pensel dan pemadam saya. Terima kasih Rasyid. Terima kasih rawat sahabat sejati. Bagus kawan-kawan, dalam Islam diajar tolong menolong. Nabi Muhammad SAW suka umatnya berkasih sayang. Ingat ya kawan-kawan, sahabat yang baik seperti bintang selalu melayani. Walaupun jauh, walaupun nanti kita berpisah, sekolah persahabatan tetap ada. Bagi Dina. Masya Allah, tidak gembira tengok kamu semua. Kamu tahu tak, Nabi Muhammad SAW ajar kita satu perkara yang sangat baik. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling memberi manfaat kepada orang lain. Jom, bila kamu tolong kawan kamu akan jadi seperti bintang menerangi hati orang lain. Jom sama-sama kita berdiri dan berdoa. One, two, start. Ya Allah, jadikanlah kami sahabat yang baik. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6 tahun ingin mempersembahkan 4 buah lagu. Alifun Allah, Alifun Allah, Baitullah, Baitullah, Taubat, Taubat, Thawabun fil jannah, Thawabun fil jannah. Alifun Allah, Baitullah, Taubat, Thawabun fil jannah. Alifun Allah, Baitullah, Taubat, Thawabun fil jannah. Hadithun, Hadithun, khatamun, khatamun, dal du'a, dal dhikrun, razzaqun, zamzam, hadithun, khatamun, dal du'a, dal dhikrun, razzaqun, zamzam. hadithun, khatamun, doa, zikr, razzaqun, zamzam. Sin salamun, Sin salamun, sin syam'un, shin syam'un, salat, salat, ضلالة dolala, وطلبة talaba, وظلم zulmun, سين سلام سين شمع صاد صلاة وضلالة وطلبة وظلم sin salamun, shin syam'un, salat, dolala, talaba, zulmun.
Jangan buat sedih, jangan buat nangis, jangan buat luka kepada sesama. Ya Allah jadikan lidahku berzikir, berkata yang baik. Kata kasar, sok kata kotor, sok kata buruk, mulut dijaga. Allah tak suka, Allah membenci, malaikat mencatat. Jangan buat sedih, jangan buat nangis, jangan buat luka terhadap sesama. Ya Allah jadikan lidahku berzikir, berkata yang baik. History, no one can be free till we all are free. Enough is enough. We gotta stop the genocide. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. No more murder, no more lies. No more murder, no more lies. Free Palestine. Free Palestina. Palestina.
merasa bersama. Semoga Allah meridhai persahabatan dan perpisahan ini. Teruskan perjuangan. Kepada adik-adik 6 tahun atas persembahan-persembahan yang kepada semua teacher Tadika Seri Al-Amin. 3, 2, 1. We love you, teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 5 tahun akan menyampaikan 2 buah nasyid iaitu Liyadani dan Al-Fatihah. 3, 2, 1. Saya nak cari susu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah,
Rabbi fili wa hamdi wa jabuni wa fali wa zukani wa dini wa afini wa kuani Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4 tahun. By our children earlier. They are encouraged to perform in front of an audience to truly admire. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بل دعا لله داع طلع البدر علينا من
Right, and San. Putera kepada Encik Irwan Chan, Chinese dan Puan Salvarian